Okay, Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan buat soalan sebenar UPSR sebenar untuk desimal. Kita akan mulakan dengan tahun 4 dulu. Okay, start dengan 2003. What must be subtracted from 70 to get 27.98? Jadi apa dia kata, apakah perlu yang mesti dikurangkan daripada 70? Jadi 70 tolak misteri sama dengan 27.98. Jadi dekat sini ada dua cara, sama ada kita kena buat macam ni, tolak dengan misteri sama dengan 27.98. Jadi kat sini kalau ini kita tukar jadi 6, ini 9, ini 9, ini 10. Jadi okay, 10 tolak 2 jadi 8. 9 tolak 0 jadi 9. Dot 9 tolak 2 jadi 7. 6 tolak 4 jadi 2. Jadi jawapannya ialah 42.02. Untuk soalan seterusnya, kita disuruh convertkan ini kepada fraction 0.24. Kita kalau nak tukar pada fraction, senang je. Kita buat, tengok 1, 2, lompat 2 kali jadi 24. Kalau lompat 2 kali maksudnya kita bagi, kalau lompat ke kanan kita bagi 2, ada 2 kosong kan? Jadi ini sama dengan 24 bagi dengan 50. Jadi tengok kat sini ada jawapan tak? Tak ada. Kalau tak ada jawapan, kita kena simplify. Bagi dengan 4, ni jadi 6/25. Jawapannya yang tu. Seterusnya, mana satu yang betul? 1.01. Okey, kat sini darab dengan 10, jadi dia akan pergi ke sini, lompat satu kali, jadi jawapan dia ialah 10.1. Jadi salah. Yang ni lompat satu kali juga, jadi 169. Yang ni pun salah. Yang ni lompat 2 kali, 1, 2. Jadi jawapannya 279, bukan 27.9. Pun salah juga. Yang ni darab 2 kali, 1, 2. Jadi 260.3. Jadi ni jawapan dia. Untuk soalan yang seterusnya, apakah nilai P? Untuk dapat P, kita tengok apa trend dia dekat sini. Sini ke sini, jadi kita nak tahu 1.4 tolak dengan 0.8 sama dengan 0.6. Jadi kita tahu dekat sini 0.6, sini pun 0.6 juga, sini pun 0.6 dan sini pun 0.6. Jadi P ialah 3.2 tolak 0.6. So jawapan dia ialah 3.2, 0.6, 2.6. Sebab dia pinjam jadi 2, 12. Ini jawapannya 2.6. D. Okey, soalan seterusnya, find the difference between the value digit. Okey, ingat ni, value digit 8 kat sini ialah value digit dia apa? 10th. Jadi 0.8 dan value digit 9. 9 ni berapa? 0.09. Dia suruh the difference, jadi kita tolak. Jadi bila dah letak perpuluhan dekat belakang, kita boleh letak kosong, tak ada masalah. Jadi ini sama dengan, ini jadi 10, 1, jadi ini jadi 7, 0.71. So untuk soalan yang seterusnya, kita disuruh cari value S dan T, dan kita disuruh hitung jumlah ke-5 nombor. Jadi kita cari S dengan T dulu. Nak dapat tahu apa trend dia, ini kita tolakkan yang ni, jadi 6.6 tolak dengan 5.9. Ini sama dengan 0.7. Jadi kat sini kalau ini 0.7, ini pun 0.7 juga. So ini kita tahu T sama dengan 0.8.0. Jadi S sama dengan 7.3. Sekarang kita disuruh hitung ke-5 nombor. Jadi 5.9, 6.6,
7.3 8.0 dengan 8.7 tambah semua 5 ni jadi 6 36.5. okey. Okey, seterusnya kita disuruh cari yang ini. Kalau ikut kat sini dia tolak je, dia tak ada jumpa yang lain, jadi kita boleh buat terus. 53.6 tolak 9.67, jadi ikut place value. Okay, and then tolak 6, tolak lagi jadi 3, 9, jadi ini sama dengan 7, 37.93. Seterusnya untuk yang ni kita selesaikan 3/4 tolak 4/5, jadi kat sini kita darab 4, ni pun darab 4, ni pun darab, ni darab 5, ni darab 5. Okey, sebelum tu kita kena cikgu lupa, kita kena buat ni dulu. Kita kena tukar ni jadi apa tu, improper dulu. So ini darab tambah, so ni jadi berapa ni, 12, 15/4 tolak 4/5. So ni darab 2, darab 4, ni pun darab 4, ni darab 5, ni pun darab 5. So ni jadi 75 tolak 16/20. 75 sama dengan 9,559/20. Ni sama dengan 2 19/20. So 2 19/20 kita kena ubahkan ni dalam bentuk desimal. Jadi 19/20 ni sama dengan 0. Jadi 190, jadi sama dengan 9, jadi 180. Lepas tu ni 105. Jadi jawapan dia ialah 2.95. Untuk soalan yang seterusnya, kita disuruh bahagikan, jadi 32.22 bahagi dengan 3. Ini sama dengan 1, 3, 2 turun ke bawah, jadi 2 tak boleh, 0 jadi 22. Ini jadi 7, 21, jadi 12 turun ke bawah, so ni jadi 4, jadi 10.74. Okey, jawab kat sini tak ada 10.74, kita nak tahu, jadi 10 tambah 0.7 tambah 0.04. Ini jawapan dia sama dengan yang ni. So ini kita tahu ni 10 tambah ini 7/10 tambah 4/100. Terus tengok mana satu yang betul. So jawapan dia ialah A. Okay, soalan seterusnya, which decimal number when rounded off akan nearest to 48? Okay, jadi kita tengok kat sini, rounded off to the nearest 100. 100 sekat mana? Ini 10th, ini 100. Jadi kita tengok kat sini. So kalau kat belakang dia ni bawah 5, jadi bawah 5, jadi dia akan 47990. Ni salah. B pula, ini lebih 5, jadi akan tambah 1. Jadi jawapan dia ialah B. Kalau C pula, ini akan tambah jadi 4895. So ni pun salah.
Ini dia akan tambah juga, jadi 4899. So ini pun salah. So jawapannya ialah D. Seterusnya kita disuruh tambah saja, tak ada darab apa semua. 14.00 9.80. Ingat, okey. Walaupun dekat sini dia tulis 14, dia tulis 14 kat situ, kita tulis 14.00, kita boleh tambah kat sini 9.8 jadi 8 ni kita boleh tambah, sebab apa saja dekat belakang perpuluhan ni kita boleh tambah berapa kali kosong pun tak apa. Kalau nak tambah ni pun tak apa, pun tidak mengapa. So kalau macam ni pun cikgu tambah, ini jadi 2, ini jadi 7, tambah 1 jadi 34.72000. Jadi bila belakang ni kosong, immediately kita tak pakai, jadi kita cuma pakai yang 34.72. ok, ini jawapan dia. ok, untuk soalan yang berikutnya, 1.03 darab dengan 7. Ini 1, jadi ini 2, 7. So kita disuruh cari dalam bentuk yang macam ni, mana 1. So ini sama dengan 7 tambah 0.21. Ini sama dengan 7 tambah 21. Tengok berapa kali lompat, 1, 2. Jadi 1, 1, 2. Jadi 7 tambah 21 over 100. Jawapan dia ialah A. ok, untuk paper 2 pula, 0.52 bahagi dengan 5. Ini sama dengan 0.15. Jadi 2 tak boleh, 0. Lepas tu letak 0 kat bawah, turun bawah, jadi 0, jadi 4. Jawapan dia ialah 0.104. Seterusnya, convert 0.13 kepada fraction. Jadi ingat, 0.13 ini sama dengan 13, tapi dia lompat berapa kali? 1, 2 kali. Jadi bila dia lompat ke kiri, ke kanan, dia bagi 1, 2. Sebab 2 kali lompat, jadi 2 kosong kat situ. Then daripada situ kita tengok kalau kita boleh simplify. Tak boleh. Jadi ini sama dengan 13 100. And ini dia suruh tukar kepada mixed number. Jadi sama dengan 3 tambah 0.9. So ini sama macam yang kat depan ni. So sama dengan 3, 9, lompat 1 kali. Jadi jawapan dia ialah, toleh 09, 2 kali, 1, 2. Dia ada kosong kat sini, jadi 1, 2. So sama dengan 100. Jadi 3, 9, 100. ok, ulang balik yang ni ulang balik. Kita disuruh cari 3.09 kepada mixed number. Jadi 3.09 ini sama dengan 3 tambah 0.09. Jadi ini sama dengan 3, ingat 1, 2, tambah 9 bagi 1, 1, 2. 2 kali lompat. Ini sama dengan 3, 9 over 100. Tak boleh simplify lagi. ok, convert ke 93% kepada decimal. Jadi 93% sama dengan 93 bagi dengan 100. ok, itu saja. 93 bagi dengan 100. Tengok kita boleh tukar pada 5. Tak boleh simplify lagi. ok, seterusnya convert ini kepada decimal. So 8, 7 over 1000. Ini sama dengan 8 tambah 7 over 1000. So kat sini berapa kali dia lompat ni?
1, 2, 3. So sama dengan 1, 2, 3. Perpuluhan dari sini, ni semua ada kosong. Jadi sama dengan 8 tambah 0.007. James Bond lah pula, sama dengan 8.007. Okey, tu jawapan dia, 8.007. Seterusnya untuk ni tukar kepada mixed number, jadi 4.07 dia suruh tukar kepada mixed number. So ni sama dengan 4 tambah 0.7, sama dengan 4 tambah 7 over berapa kali lompat? Sekali lompat. So sama dengan 4, 7 per 10. Yang ini right two words, jadi maksudnya ni jawapan dia adalah 402.35 ataupun 402. Cikgu pakai pad ni jadi susah sikit nak tulis. 402 per puluhan 35. Okey. Susah sikit nak tulis sebab pakai pad. Dia tak berapa mudah. Susah tu mudah. Tak berapa mudah. Okey. Seterusnya, round off to the nearest tenth. Tenth kat mana? Tenth dekat sini. Jadi kat belakang, tengok belakang, jadi 9 point. Ni 6, jadi tambah 1 jadi 1. 9.1. Belakang ni kosong, kosong. Jadi kita tak payah ambil tahu yang kosong ni, jadi 9.1. Sama juga to nearest 10 kat sini. So ni jadi 1 perpuluhan. Tengok belakang, 6 lebih daripada 5 lebih daripada 4. Jadi tambah 1 jadi 3. 1.3. Okay, Alhamdulillah kita dah habis untuk tahun 4 untuk desimal. Lepas ni kita akan pergi untuk tahun 5 pula. Assalamualaikum.